I cakap, you pun tak payah nak malukan satu rumah dengan perangai you. So I know ayat tu kasar, but honestly I dah sampai limit I. Now Maya kata dia nak pindah sebab dia kata kita orang ni toxic. Tapi dalam masa yang sama, dia tak cari rumah lagi, dia masih tinggal sini. Still tinggal pinggan, still tak buang sampah, still buat muka macam dia ni mangsa. I dah penat dah Rafiqah. Setiap kali I balik rumah, I bukan balik untuk rehat, I balik untuk tengok apa yang dia tinggalkan hari ni. Pinggan ke, sampah ke, rambut kat toilet ke, lauk basi ke. Ya, tak ada benda yang baik. And paling annoying, bila I tegur, I pula yang nampak controlling. Nina, I tak rasa over. I rasa kalau I duduk dengan orang macam ni, I dah halau dia keluar kot. I rasa you tak over. And rumah sewa is a sharing space. You always need to clean after yourself lah. This is like basic human knowledge lah kalau menyewa, right? And I rasa masalah ni pemalas je. And I think you did the right way. Tapi I tak tahulah kalau orang lain ada ke cara lagi baik untuk tegur orang. Cuba komen.